Boleh tak kalau kau bagi tahu aku sebenarnya map ataupun peta dekat dalam jam ni untuk apa? Yelah, kalau katakan kompas, aku faham nak cari arah utara, selatan, timur dan barat. Walkie-talkie pun aku faham nak menyembang sesama genggawan. Itulah fungsi dia. Dan one tape measurement ni pula, dia kira satu kali picit dah tahu kadar kesihatan kau secara ringkas dari segi heart rate, blood oxygen, stres dan juga mood. Dan untuk nak install map dia ni pun ada kerja dia juga. Kau kena install apps Apex dulu dekat phone kau. Tak kisahlah Android ataupun iOS. Lepas tu dia bagi tahu kena pakai PC, download map ni. Okey, dia ada macam-macam negara. Kita ambil Malaysia lah. Okey, download 2 jenis map ni, masuk ke dalam jam ni. Dan dekat dalam apps pula, okey, kau akan nampak kau boleh create road, import, hantar road ni pada jam. Jadi setelah lama lah aku godek kan, aku kaji sikit kan, aku rasa aku dah mula tahu dah sebenarnya map ataupun peta dekat, dan benda ni offline untuk sebenarnya dia khas lah untuk geng-geng runner ataupun geng-geng yang bersukan dekat dalam hutan, tak silap aku, main trail ke kan, senang cerita outdoor lah. Dan dorang jenis malas bawa phone sekali, jadi dia bila offline map dah dekat dalam jam, jadi tak payah bawa phone pun tak apalah. Dan lepas tu pula kelebihan dia tak bergantung dengan phone, dia jam ni dah ada GPS dia pun agak bagus. Aku ada baca spek dia. Dan ada juga satu mode yang menarik, iaitu dive dan juga scuba. Patutlah dia punya IP rating pun agak tinggi, IP69K. Tapi itulah kan, aku ni pun bukan kaki bersukan. Jadi pendapat aku untuk jam Cospac Tank T4 ni, dia punya design yang agak lasak. Okay, dia ada 4 button. Skrin dia pun brightness agak cantik, tinggi. Dan tak silap aku, lasak tau skrin ni. Dan body dia pun ada tunjuk lah rugged design dekat tepi ni. Okay, ada 4 button dengan harga dia yang bawah RM700. Ada offline map dan color sahih. Sangat baloi dah untuk akulah. Namun, apa pendapat korang? Baik beli tak jam Cospac Tank T4 ni? Ataupun